Seni kelingkan warisan tekstil Melayu Kelantan dan kehidupan persaraan bekas anggota Komando Mat Setapak atau dikenali sebagai Mat Komando menjadi fokus utama dari Kelantan hari ini. Nur Shaliza Syahril ada perinciannya. Silakan Liz. Seni kelingkan warisan tekstil Melayu Kelantan kian terpinggir akibat kekurangan pelapis dan perubahan gaya hidup. Bagi memastikan warisan ini terus hidup, Majlis Kraf Malaysia MCC menubuhkan The Textile Lab untuk melahirkan generasi baharu serta menghidupkan semula minat terhadap seni tekstil tradisional. Wan Nurul Afifah Wan Zaidi ada laporannya. Halus sulamannya, tinggi nilai warisannya. Seni kelingkan bukan sekadar kraf tangan, malah menjadi sebahagian daripada identiti masyarakat Melayu Kelantan. Namun, perubahan gaya hidup dan kurangnya pemakaian busana tradisional menyebabkan warisan ini semakin kurang mendapat perhatian, manakala jumlah penggiatnya turut berkurangan. Presiden dan pengasas MCC Nik Faiz Nik Amin berkata, usaha menyelamatkan seni kelingkan dimulakan 6 tahun lalu ketika hanya seorang penyulam masih aktif di Kelantan. Dan ia telah memberi harapan kepada lebih ramai penggiat yang telah menyambung legasi seni kelingkan dan songket ini, di mana seni kelingkan yang telah lama suram dan pada satu masa tu hanya ada seorang sahaja pembuat, dan kini telah ada lebih daripada 30 orang pembuat yang baru yang aktif melakukannya dan dilatih secara berterusan. Kesinambungan seni kelingkan berdepan cabaran kekurangan pelapis sekaligus mendorong MCC mewujudkan The Textile Lab bagi menarik minat generasi muda. Bagi adik guru kelingkan, Nik Marhamah Nik Magat, menghasilkan sehelai kelingkan memerlukan ketelitian dan kesabaran tinggi kerana menggunakan benang logam yang perlu dikendalikan dengan rapi. Sehelai selendang boleh mengambil masa antara 1 hingga 3 bulan untuk disiapkan, bergantung kepada corak dan kerumitan motif. Untuk sehelai selendang kelingkan ni, dia tengok pada corak bunga lah. Kalau bunga yang tak begitu lebat tu ada selalunya sebulan untuk satu helai selendang lah. Ada juga yang kita pernah buat tu dalam 2 bulan. 2 bulan tu memang bunga tu memang penuh lah. Penggemar seni warisan menyambut baik penubuhan The Textile Lab yang dilihat mampu menghidupkan semula minat terhadap seni kelingkan dan songket, selain berpotensi menjadi tarikan pelancongan warisan Kelantan. Saya di sini hari ini atas jemputan MCC menghadiri launching of this tempat ni. Saya rasa ini ada satu inisiatif yang sangat baik. Inisiatif sangat baik untuk tourism Kelantan sebenarnya, sebab dia di sini boleh dijadikan tempat tourism. Saya sangat berbangga dengan usaha yang dilaksanakan oleh MCC untuk menghidupkan dan memartabatkan semula seni warisan, terutamanya songket dengan kelingkan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa, supaya seni yang semakin dilupakan ni sebenarnya boleh dilihat oleh generasi muda. Keistimewaan seni tekstil Melayu terletak pada motif dan coraknya yang halus serta indah. Ia bukan sahaja dijadikan hiasan, malah melambangkan budaya dan identiti Melayu. Oleh itu, marilah kita sama-sama menghargai dan memelihara warisan ini supaya terus kekal relevan pada masa hadapan. Afifah Zaidi, RTM. Selepas lebih 3 dekad berkhidmat mempertahankan negara sebagai anggota komando, kehidupan persaraan Mat Setapak 71 tahun atau lebih dikenali sebagai Mat Komando jauh berbeza daripada kebanyakan warga emas. Bekas anggota tentera yang pernah terlibat dalam operasi penting negara termasuk peristiwa Memali memilih untuk menghabiskan sisa usianya dengan mengusahakan ternakan ikan air tawar di Kampung Laluh, Kuala Krai. Mau minat daripada kecil lagi, mau baca kecil lagi. Dulu tak ada modal, tak ada tanah. Ada tanah sikit, kita tanam semacam. Didikan hidup susah sejak kecil menjadi pembakar semangat kepada Mat Komando untuk terus bekerja walaupun usia semakin lanjut.
Baginya, usia bukan alasan untuk berhenti berusaha. Sebaliknya, setiap hari perlu diisi dengan aktiviti yang memberi manfaat kepada diri dan masyarakat. Bermula dengan kolam kecil di bawah rumah beberapa tahun lalu, projek itu kini berkembang kepada 8 kolam dan sangkar tenakan di tasik berhampiran. Amo buat lah ni, sekarang ni ikan ni nombor 1. Lah ni cita-cita kita kalau boleh kita nak pergi ribu-ribu ikan keli, puluh ribu, ratus ribu. Kita tak mau lagi rakyat Kelantan mencari ikan keli di luar negara. Buat masa ni kolej kita ada sudah 8 butir kolej. Selain membekalkan ikan kepada beberapa institusi termasuk masjid dan asrama sekolah di Gua Musang, beliau memasang impian untuk meningkatkan pengeluaran ikan keli dan patin bagi memenuhi permintaan tempatan. Bagi Mat Komando, selagi kudrat masih ada, selagi itu bakti akan diteruskan. Kerana baginya, persaraan bukan penamat perjuangan. Sebaliknya, permulaan kepada satu lagi medan untuk berkhidmat kepada masyarakat. Sekian paparan berita dari Kelantan hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Liz.